maybe offset 38 or 30 something, you can have the center cap. This one you have the axle coming out. So this is the first car, first GR Yaris yang aku review. Memang kereta dia, kawan-kawan Penang kita. And this is the wheel yang menyebabkan kita macam jatuh cinta lah, because of the car lah. Aku dah cakap dengan dia takkan boleh jual ni. Takkan. Sebab kalau dia jual, aku yang beli rem ni, masuk kat kuning. Macam kan? Masuk esas pula. Also, you can Morning guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Cartel TV. So hari ni episod yang macam kalau kau tengok dia macam flashback balik zaman dulu 2023, 2024, somewhere there. Kita ada pergi ke Songkla untuk event Cars and Coffee. Lepas tu setahun lepas tu, 2 tahun lepas tu kita tak pergi dah sebab kita banyak kerja. Sebab masa kita pergi tu aku ingat lagi, time tu aku tak ada detailing lagi. So lepas daripada tu kita dah ada kedai detailing yang mana kita memang stuck dengan kerja. So anyhow, untuk kali ni aku akan bawa korang pergi dan balik. Aku nak tunjuk macam mana experience kita orang road trip. Sebab kali ni kita bawa kereta GR Yaris for the first time untuk jalan jauh. Dan ini juga merupakan satu orang kata review ataupun it's a vlog trip yang mana kita akan nak cuba sekali macam mana ketahanan UV Cool punya tinted zirconia dan juga brake pad Monier. Kau ingat tak kita ada install brake pad dan kita baru je install tinted? Kan macam kita cakap, kita tak pernah pakai tinted mahal, kita tak pernah pakai brake pad mahal and so on. So ini kita nak cuba bila long drive macam mana ketahanan dia. Adakah tahan seperti yang dijanjikan? Dan contoh kalau tinted, adakah betul dia punya IRR, dia punya UV protection dia betul-betul boleh seperti apa yang dinyatakan? Let's see how. Okay, insyaAllah sebab perjalanan ni pergi dengan balik pun okay. Contohlah, pergi ambil masa dalam 6 jam. Dan ini cuti sekolah. Kau tahu, hari pekerja 1 Mei confirm rabak punya. Yaris dengan boot space yang begini, untuk kapasiti kita orang gerak bertiga, ini pun sebenarnya dah macam ini je lah. So korang siapa yang nak beli GR Yaris, tolonglah fikir betul-betul. Nak balik kampung, kalau pakai satu luggage yang besar ataupun satu luggage yang cabin size, bolehlah 2. Kalau orang kata kalau luggage yang besar tu memang tak jadi apa dah ni guys. Lebih kurang macam gitulah. Okay, aku perasan dan aku tahu korang mesti perasan ada beberapa perubahan sikit dekat kereta ni, penambahan baru and so on. Tapi benda tu nanti kita cerita kat tempat lain lah. Dan kalau korang follow kita orang dekat platform-platform yang lain, InsyaAllah korang akan dapat tahu macam mana. So let's go, tak payah membuangkan masa sikit. Jom, kita nak kejar masa betul. Sekarang pukul 8, 9, 10, 11, 12. Paling lewat kena sampai dekat border. Dekat Kedah lah. Pukul 1. Lebih kurang 1 ataupun 2. Sebab aku suspect kali ni dekat border kita akan spend lebih kurang dekat 2 ataupun 3 jam. Confirm. Kawan-kawan kita sebenarnya stranded baik. Kau bayangkan, diorang dah sampai awal. Tapi disebabkan beratur yang terlampau panjang, border memang sharp. Pukul 12 tutup. Diorang bukan stuck dekat border Malaysia. Malaysia lepas. Tengah-tengah. Antara nak masuk ke border Siam. So maknanya selangkah masuk ke Thailand, patah balik Malaysia. Diorang sangkut kat situ, nak tunggu border buka balik pukul 4 pagi nok. Bayangkan. So aku tak nak lalu benda tu sebab aku dah pernah lalu dulu. Let's go.
Okay guys, good morning. Selamat pagi. Hari ni hari kedua. Minta maaf sangat semalam kita orang tak dapat nak record, tak dapat nak apa sebab kau tahu apa? 1 Mei, public holiday. Engkau kalau masuk border, kau bayangkan dah pergi ke Sadau, Bukit Kayu Hitam. Member aku sangkut sampai 5 jam. Dekat border saja. Okay, and then terus kita orang semua patah balik ikut Padang Besar. Better nak ikut Durian Burung macam terlampau jauh sangat. So which is kita orang teruskan dengan Padang Besar je. And kau bayangkan kita orang gerak daripada pukul berapa pagi kita gerak? 9 pagi kan? 9 malam baru sampai sini. Separuh hari duduk dalam kereta je 12 jam. Rekod lah. Maknanya aku daripada KL pergi Anyai 12 jam pertama kali seumur hidup. So ni pagi kita dah panas enjin dulu. Kau teman aku pakai kasut dulu. Kalau ikut plan hari ni, sebenarnya apa benda kita nak kena buat je? Pagi ni makan dulu, and then basuh kereta. Lepas tu barulah kita akan pelan-pelan gerak ke Samila Beach tu. Sebab cuaca sangat panas. Jadinya sekarang ni kalau kita nak pergi, tak tahu lah, kalau kau tanya aku sebenarnya aku pun tak larat Syul. Kalau nak duduk dekat pantai tu panas-panas. Plan aku sebenarnya kalau nak pergi kat Samila Beach tu dalam pukul 5-6. Sebelum daripada tu, kalau tak ada apa, aku rasa kita deliver content ke apa benda yang kita boleh buat lah dekat sini. Sebab serius guys, dia punya panas dia bukan main-main tau. Sangat-sangat panas. Sama juga dekat Thailand pun. Bilik semalam okey? Okey kan? So let's go guys. Kita pergi makan dulu. Jadi kita sambung. Bye-bye. Nak jumpa kawan-kawan. Jadi aku tunjuk kau siapa kawan-kawan aku. Ramai budak Malaysia tengah ada kat sini sekarang. All good. Let's go.
Okay, so ni kita kat car wash, tengah settlekan sikit apa yang patut. Tapi one thing yang aku rasa korang kena tahu berkenaan car wash kalau kita bercakap dekat Thailand ni lah, kebanyakan lah rata-rata Hat Yai ke Suratani ke Bangkok ke Pattaya ke, diorang susah kau nak jumpa car wash yang kita panggil car wash macam car wash Bangla yang RM10, RM15 tu, tak ada. Okay, so rata-rata selalunya lah harga untuk kau basuh satu kereta dalam 200 baht, 250 baht ke atas. Kalau ada wax, ada water wax and so on, dia dalam 500 baht. So plus minus duit kita basuh biasa pun kau memang kena spend dekat RM30, RM40. Kalau kau ada masuk wax apa semua tu, dia akan jadi dekat 80, 100 dan lama. Kau bayangkan aku tinggalkan kereta 2 jam sebab kita orang datang in a group. So aku ada satu kereta, aku ada kereta Boy, kereta Fahmi dengan kereta Daus daripada Singapura. So jadinya untuk disiapkan 4 biji kereta dia minta masa 2 jam. Tapi fair lah, satu kereta setengah jam, make sense lah, betul. But overall this is it. So ni kita orang nak balik hotel balik, nak bersiap-siap, berpanas-panas apa benda semua, nak mandi-mandi, nak charge kamera and so on, and then baru kita akan gerak ke Songkhla. Perjalanan dari Hat Yai pergi ke Songkhla, Samila Beach tu, tempat tapak event tu, dalam 45 minit ataupun sejam plus minus. So event pun sebab ni cuaca yang sangat panas yang aku dah tak sanggup. Aku rasa kita mungkin lepak dekat sana by pukul 4, 5 ke atas kan. Yang panas-panas macam ni kita tenang dulu lah, bagi kena aircon dulu kan. So let's go everyone. Okay, so ni aku lupa. Kita orang sebenarnya pergi ada surprise. So nak shout out kepada Abang Farouk, F-Tune, and then dekat dalam ni kita ada goodies daripada Monier, kita ada goodies daripada UV Cool, Cartel TV punya collaboration kali ni sempena trip. So total ada dekat dalam 30 lah helai plus minus yang kita nak bagi free je. So macam ni kat kawan-kawan kita bagi dululah. So Boy dia sebat dulu lah, apa-apa pun. Saiz tak boleh pilih, dia macam blind box. Tapi tinggal ada baju kan, baju Boy. Ni baju ni L. Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now I sit still, let the peace come free. Paint a verse in the sky with a loose leaf. While the moon do a dance with a soft oak tree. Let it ride, let it be, let it be. And yes, here we go. Kita dah sampai guys. Inilah dia event Cars and Coffee untuk tahun ketiga di Samila Beach, Songkhla. So the first year yang kita datang, and then the second year kita tak pergi, last year lah, which is this year baru kita datang balik. Tapi kalau korang tak pernah tengok, terlupa video lama, kalau korang nak tengok balik vibe video lama ada, time tu kita bawa FK7, bawa N-Box and so on. So this year around, inilah dia tuan-tuan. Kau kena bangga tau. Sebab apa? Nampak? Ada kereta Abang Ali, Retro Havoc, Wakil. Ada gambar kereta-kereta Wakil daripada Malaysia dekat diorang punya signboard, which is very good. Good for Malaysia, good for Retro Havoc, good for Ali and so on lah. Okay? But this one, korang, aku nak cerita satu-satu susah sebab lagu dia non-stop dengan dia punya MC non-stop. Jadinya apa yang aku boleh cuba buat ialah B-roll untuk korang semua, so korang enjoy je. Aku dengan Kid nak main fly drone. Kita nak tengok macam mana. Let's go. Jom Kid. Maybe offset 38 or 30 something, you can have the center cap. This one you have the axle coming out. So this is the first car, first GI Yaris yang aku review. Memang kereta dia, kawan-kawan Penang kita. And this is the wheel yang menyebabkan kita macam jatuh cinta lah, because of the car lah. Aku dah cakap dia takkan boleh jual ni. Tak akan. Sebab kalau dia jual, aku yang beli rem ni, masuk kat kuning. Macam kan? Masuk esas pula. Also, you can truly say
Oh alah, sangat cantik ya. Just put the seat only. This one from your previous. No, I just bought new and just came. Last time edit. Last time when you review, doesn't No, have to no, see that. not this car. Your previous car. No, 86. That one is Bright Euroster. This one is Oh Sigma white. yeah. Okay. Gila. Tapi Euroster lagi macam comfort kan? Yes. This one tak Because berapa. semi-bucket. Tapi But ni this besar one mah. is good. Life This one size is mah. slight 2%. Dia macam pole position kan? Besar kan? Ya, besar juga. Tengok. Oh, yelah. Comfort oh. Ini bright super low kan? Ya. Sebab dia This sangat flat. the rail for the seat. The lowest lah. Seat belakang kau sudah tak ada lah? I remove. I'm But waiting for... you boleh beli the GRMN punya Yes, seat yes. cover kan? I bought that. Waiting. Nanti dah pakai, you send gambar tu ni? Boleh, Nak boleh. tengok macam mana how it looks. 1 month, lagi 1 bulan lagi Japan lah. Kalau siapa nak pakai bright, kau boleh pakai yang something similar to pole position punya Recaro sebab dia besar. Untuk kita yang berbadan besar macam ini, it's very comfortable. Best lah interior macam ni. Aduh. Baru satu kereta ni. Kalau setiap kereta kita nak berhenti jadi mati kita ni Git. Macam mana Git? ชื่อน้อยรับคาราวานของเราได้เลยอีกสักครู่ boleh tahan lah. ผู้บริหารของเราทั้ง7ท่านนะคะจะให้เกียรติ Right, and also Kawan Kit. Southern Thai milk tea. Geng-geng also known esas. as Cha yen. So we Tiga-tiga have esas ke? many Jah pun? authentic food and our Ni tiga-tiga favorite- daripada JB our yang favorite memang tea, S dessert, suspension. and all type of Ni baru local pasang. food that you may looking for. Oh, FC yang We baru have pasang. all food right here in our event area Oh of lah. Paprika, Songkhla province. Bila lah kita nak merasa esas kan? Kit tak nak buat kerja lah. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. EK Coupe ni tangkap mata lah. Kau tengok dia punya rim fitment dia. Alamak. Alamak. Sangat-sangat cantik lah guys. Wah, kadang Thailand ni memang betul lah. Dia menang lagi segi dia punya fitment dia. Fitment tak boleh lawan lah. Sangat-sangat cantik. Wire tak pun kemas. Perfect. Two-tone. Handsome. Shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories. So first time aku suka sebab dia tutup satu jalan. Ni sebenarnya satu jalan raya biasa. Apa yang diorang improve from previously ialah
dia lock satu jalan ni untuk dia parkingkan kereta-kereta orang yang datang. So siapa yang macam baru datang ke apa ke, boleh terus je masuk dalam pintu gerbang yang ni, pintu gerbang kedua. Kat dalam yang utama ada satu lagi pintu gerbang, and all the way parking sampai ke hujung, which is very good. Yang aku rasa lebih systematic and so on. So jom, kalau aku nak cerita satu-satu kereta penat. Kita tak nak review kereta, kita just datang sini, kita nak enjoy the moment, kita nak enjoy vibe dia. So korang layan je B-roll sampai habis. Okay? Bye bye. Ni kereta Syah kau, baru sampai daripada Shah Alam. Tahan sekejap, tahan. Orang jauh. Weh, gila lah. Kau bawa jantan je lah cuma, habis perempuan tak ada? Tinggal lah. Aduh. All my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give. So kita dah sampai ke penghujungnya. 3 hari aku, Kid dengan Manjit, kita orang spend time dekat Songkhla ni. After 2 years kita orang tak datang ke sini. So yet again, inilah dia. Apa kalau kau tanya aku suka sangat datang, kau tak rasa tenang ke? Betul tak? Kan? Daripada kau penat-penat kerja dekat KL sana. And then ini je lah kadang-kadang masa sweet escape yang kau boleh lari je daripada kesibukan di kota untuk kau cover. And again, aku nak shout out, thank you so much kepada UV Cool, Pak De, Akmal, and then Monier, brake pads, and then F-Tune, suspension, sebab sama-sama sudi berkolab dengan kita sepanjang trip ni. And aku memang betul-betul nak puji sebab aku tak pernah, ini merupakan first long trip pakai tinted zirconia dengan pakai brake pads Monier. Kalau nak cakap pasal tinted dulu, aircon tak pernah lebih daripada orang kata kalau speed tu 2. Tak pernah lebih. Masuklah kereta panas macam mana pun, dia takkan pernah buat bahang dalam kabin kita tu. Macam nak cakap Matt? Okay, kita dah biasa tau. Daripada dulu semua projek car kita tak pernah tinted. Semuanya pakai memang aquarium. And happen to be kali ni sangat bernasib baik sebab sekarang Thailand cuaca yang sangat-sangat hangat, yang kau tak boleh nak imagine. So this is it. Thank you so much. Aku sangat-sangat puas hati dan aku highly recommend to you guys. Tak tahu nak pakai tinted apa, cari UV Cool, pakai model zirconia. That's it. Okay? And brake pads, kenapa? Korang ramai tanya. Macam semalam aku jumpa kawan-kawan, bang, kenapa tak pakai bang? Caliper mana? Caliper 6 sport apa semua? Ya, sebab aku nak kena test brake pad Monier ni. Sebab tu aku nak kena pakai pump standard. Aku tak pakai pump 6 sport tu. And kita mungkin ada satu lagi collaboration pasal caliper ni, brake kit. Nanti kita adjust kendian lah. Cuma overall, high speed, late braking, panas. Dia, kau faham tak? Kita dah long distance dan kita orang tak ada berhenti-henti. Kita orang rembat sebab kita orang nak kejarkan border. Tak pernah mengecewakan. Tak ada rasa pun macam brake tu macam dah tak makan, dah lemau ke apa ke. Tak ada. Itu yang paling penting. So again, mana korang yang kalau tak faham lagi pasal sistem brake, brake pad wajib yang baik. Kalau boleh cari yang high temp, kalau kau memang seorang pengguna kereta yang daily. Kedua, disc rotor, kalau ada duit tukar, kalau tidak boleh kekalkan pakai yang asal. Yang ketiga yang paling penting ialah brake hose stainless steel. Mana kalau korang tak tengok lagi video yang masa kita buat ni, korang boleh scroll balik video dekat bawah. Kat situ aku ada ajar macam mana cara paling jimat untuk kau upgrade kau punya braking system. So yet again, dengan cemerlang, aku memang sangat happy dengan GR Yaris kali ni. Dan aku harap inilah dia, mungkin boleh jadi projek car terakhir kita. Mana tahu, sebab ini aku rasa macam berat-berat sikit nak jual. Dah ada dah yang offer-offer tanya. Tapi apa-apa pun, bye-bye guys. Kita jumpa lagi on next episode.